Assalamualaikum. Hai, saya Farah dari TV Malim, TV PSS Sekolah Menengah Agama Maarif. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba apabila calon STPM 2025 hadir pada hari ini untuk menerima keputusan mereka yang menjadi simbol usaha pengorbanan dan ketekunan mereka sepanjang tempoh pengajian. Majlis yang bertempat di Dewan Datuk Bentara Luar ini bukan sahaja menjadi detik pengumuman pencapaian akademik, malahan menjadi simbol penghargaan terhadap usaha gigih mereka selama ini. Jom sama-sama kita saksikan kegembiraan mereka pada hari ini. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang STPM 2025. Saudari, boleh saudari kongsikan sedikit rahsia ataupun tips kejayaan saudari pada hari ini? Baik, terima kasih. Pertama sekali, ini bukan tip pun. Tapi pertama sekali, awak kena jaga hubungan dengan Allah, dengan kedua ibu bapa awak dan juga guru awak. InsyaAllah dengan awak jaga tiga benda tu, pembelajaran awak akan lagi mudah. Gitu. And apapun, ridha ba'dal qada. Terima kasih. Terima kasih saudari. Kini saya bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang STPM 2025. Saudara, boleh saudara kongsikan sedikit tips kejayaan saudara pada hari ini? Sebenarnya saya dulu buat persediaan awal-awal. Kalau kita study last minute ni memang susah nak ingat, susah nak jawab. Itu saja. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua calon STPM 2025 atas segala pencapaian yang diperoleh pada hari ini. Diharapkan keputusan yang diperoleh pada hari ini dapat menjadi pemakin semangat untuk melangkah lebih jauh pada masa akan datang. Sekian saya Farah bersara untuk TV Malim, TV PSS Sekolah Menengah Agama Maarif. TV Malim, ilhamku, inspirasiku. Bye. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.